Kecek boleh. Reserve dalam Tok Guru. Tok Guru. Weh, tapi cakap menarik tu. Menarik. Oh, menarik. Mana? Okay. Di mana? Hujan dah no. Sambung ya, Win. Aduh. Hai Diva. Hai, selamat datang ke podcast kami, Kecek Teori. Okey, saya Nana dan saya ditemani oleh Adiba. Okey, hari ini kami akan bersembang tentang topik yang sangat istimewa, di mana kami akan bersembang tentang karya channel Ahmad. Boleh pula dia lupa. Okey, teruskan. Dalam topik ni yang saya cakap istimewa sebab kami berdua ni sembang tentang karya yang sama tetapi teori yang berbeza. Macam saya pengkaedahan Melayu dan Diba Teori realism dalam karya Tok Guru. Nada tadi dalam karya apa dah? Serengenge. Maaf saya terlupa. Okey. Jadi kita akan mengupaslah sedikit teori masing-masing. Betul. Memang menarik bila kita tengok dalam video podcast kali ini, kita akan mengupas dua teori dalam karya yang berbeza dan teori juga berbeza. Jadi Nana, kita boleh mulakan? Okey, untuk permulaan saya nak terangkan sedikit tentang teori pengkaedahan Melayu. Teori ni diperkenalkan oleh, cuba teka, awak kenal tak? Hashim. Hashim, di dekat-dekat tu. Hashim Awang. Yes, betul. Hashim Awang. Ya, teori ni diperkenalkan oleh Hashim Awang dan berasaskan cara hidup, budaya dan kepercayaan masyarakat. Diba nak tahu tak, dalam pengkaedahan ni dia bukannya ada satu cabang tau, dia ada dua cabang. Oh. Ya, first cabang pengkaedahan keagamaan dan kedua pengkaedahan alamiah. Dan bagi bukan pendapat lah, agak-agak Adiba lah, Diba rasa saya guna kaedah apa? Kita sebagai orang Islam ni mesti guna agama yang paling dekat. Tak semua benda kita boleh guna keagamaan. Kalau saya guna alamiah lah. Okay. Jadi macam Hashim Awang ni memperkenalkan dalam alamiah ni ada 3 kaedah. Kaedah moral, firasat dan satu lagi apa? Kalau baca Saya baru tahu teori. Oh, dia baru tahu guys, apalah. First, gunaan, kedua, firasat dan ketiga, moral. Jadi, saya akan kupaslah sedikit kaedah tu dalam novel Serengenge ini. Okey, jadi asyik saya je bagi tahu pasal teori kaedahan dan perkaedahan. Apa kata Diba pula bagi tahu pasal realism? Realism macam real gitu. Saya baru tahu saja pasal pengkaedahan Nana ni. Okay, jangan jujur sangat. Okey, dalam teori realism ni kalau Nana tahu apa dia? Reality kan, kehidupan kita sekarang. For years. Okay. Realism ni menunjuk kepada pendekatan yang merupakan kehidupan sebenarnya. Tak ada fantasi-fantasi, dongeng-dongeng macam kita tengok dulu TV9. Dalam TV9 pun tak ada lah. Tak ada sekarang. Dan realism ni juga menolak unsur-unsur romantik dan terlalu berimajinatif yang tidak sejajar dengan realiti kita sekarang. Dan kebanyakannya penulis yang menggunakan pendekatan realism ini biasanya menggambarkan masalah sosial, politik dan juga ekonomi, termasuk isu-isu penindasan, kemiskinan, hak-hak wanita dan ketidakadilan. Dan dalam teori ini juga watak-watak kebanyakannya ditampilkan sebagai manusia biasa macam kita dan juga memiliki kebaikan dan juga kelemahan yang tersendiri. Dan realism juga menekankan bahasa yang mudah difahami dan suasana latar yang nyata dan kita boleh bayang. Bila kita baca novel, kita boleh bayang. Oh, dia macam real lah, macam memang dekat dengan diri kita. Memang benda tu tak ada fantasi lah. Betul. Okey, jadi Diba, dalam setahu saya lah, macam Tok Guru, macam alim-alim kan. Jadi dalam novel Tok Guru ni, watak utama dia dikagumi sebagai seorang yang alim ke? Atau dalam masa yang sama ada konflik dalaman yang agak jelas. Jadi boleh tak Diba terangkan teori yang diketengahkan dalam novel Tok Guru ni? Kalau bagi Nana first time dengar novel Tok Guru ni,
apa bayangan dekat Tok Guru Saya tu bayang sendiri? macam Tok Guru ni jenis orang yang alim, orang yang di masjid, solat jemaah macam tu. Macam Tok Guru macam mengajar-mengajar macam tu. Okey. Tok Guru ni kalau kita bayangkan dia sebanyak ulama lah kan. Mesti kita akan letak dia sebagai sumber rujukan kita terutamanya dalam bidang-bidang agama. Tapi teori realism ni dia telah menggambarkan kehidupan sebenar tanpa sebarang tambahan, tanpa disertai dengan idea-idea yang mengarut dan juga menolak unsur-unsur romantik, dan teori juga mengangkat isu-isu sosial yang benar-benar wujud dalam kehidupan kita masyarakat. Seperti isu-isu penindasan tadi, kemiskinan dan sebagainya. Dan dalam konteks novel Tok Guru sendiri, Syah Nur Ahmad ni telah berjaya untuk menampilkan kesemua elemen ini dalam gaya penulisannya yang realistik dan yang menyentuh realiti. Macam Nana baca novel Sengenge tadi, takkan tak sentuh hati. Sentuh kan. Sebab dia punya, saya punya novel tu last-last tu macam agak sedih sikit lah. Lebih kurang Tok Guru ni. Okey, jadi pada soalan Nana tadi, yang pertama adalah kritikan terhadap penyelewengan kuasa agama. Di mana salah satu perkara utama yang diketengahkan melalui pendekatan realism dalam novel Tok Guru ini ialah bagaimana kuasa agama boleh disalahguna untuk kepentingan peribadi. Macam kita tengok berita-berita sekarang ni, kebanyakannya isu-isu yang tiba-tiba kena masuk mahkamah, semua tu melibatkan orang-orang yang faham lah. Itu agak sikit lah. Okay. Namun pengaruh ini bukan digunakan untuk membela kebenaran dan keadilan, sebaliknya untuk mengukuhkan kekuasaan dirinya, di mana watak Tok Guru ini menggambarkan sebagai seorang ulama yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat sekeliling. Dan realiti ini menggambarkan bagaimana dalam masyarakat yang sebenar juga agama ini boleh menjadi alat dominasi apabila seseorang individu menggunakan imej soleh-solehanya untuk memanipulasikan dan mengawal orang lain. Ya ke? Takut kan? Takut sebab masa kini tu orang hanya gunakan pangkat ustaz atau ustazah tu untuk kepentingan orang sendiri. Betul. Diorang tak gunakan pangkat tu dengan sewajarnya lah. Sebab tu kita kehidupan sekarang ni don't just a book but it's cover lah. Dah tengok pakai songkok sikit je hati ni. Betul. Okey, jadi dalam novel ni sendiri Syah Nur Ahmad tidak cuba-cuba untuk menyusikan watak Tok Guru. Dan Syah Nur Ahmad sendiri memperlihatkan sisi gelap Tok Guru itu sebagai seorang yang tamak, bernafsu dan juga mengelak pada tanggungjawabnya sendiri, walaupun diri Tok Guru itu dihormati oleh masyarakat sekeliling dia. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pendedahan penindasan gender dalam sistem patriarki, di mana dalam novel tu anak watak mama ini terpaksa menjadi isteri nombor 2 Tok Guru disebabkan ayahnya yang terlalu taksub dengan Tok Guru tu sendiri. Oh my god. Macam sembah manusia jugalah ni. Macam terlampau taksub. Sampai jadi isteri nombor 2 Nana. Sanggup anak dah jadi isteri nombor 2. Nana sanggup. Okay. Saya tak sanggup. Melalui pendekatan realism, Syah Nur telah menunjukkan bagaimana wanita sering menjadi mangsa dalam struktur sosial yang berat sebelah. Terutamanya dalam keluarga yang dikuasai oleh lelaki. Sebab kan kadang-kadang lelaki dia ingat dia ketua keluarga, semua benda dia boleh buat. Sebab tu kalau nak kahwin, kita kena cari lelaki yang boleh ajak bersembang. Dah jadi dia macam termasuk dalam pula. Tak apalah, dia sambung yang lain lah. Okay. Jadi watak isteri mamak ni sendiri iaitu Mami Yam dan anak-anak perempuan dipaparkan dalam menjadi kehidupan dalam keadaan yang tertekan dan dikawal oleh keputusan lelaki dalam keluarga tersebut tanpa diberi ruang untuk bersuara dan juga menentukan jalan hidup mereka sendiri. Contohnya anak mamak tadi terpaksa berkahwin dengan Tok Guru atas ketaatan agama, dan secara dalamannya dia tidak pun rela untuk menjadi isteri kedua Tok Guru sebab dia pun dah ada boyfriend dah kat luar. Dia cuba bayangkan kalau jadi kat dalam benda tu. Sakit. Saya dekat dia punya bakal suami boyfriend dia tu. Dan dalam cerita juga Syah Nur memaparkan penderitaan ini secara jujur tanpa sebarang perselindungan ataupun menghiasi sebagai pengorbanan yang mulia. Dan yang ketiga, apa tu? Yang ketiga yang terakhir lah. Banyak-banyak pula penceritaan tentang kekangan budaya, agama dan juga tradisi. Sebab dalam novel Tok Guru ni, Syah Nur Ahmad membawa pembaca melihat bagaimana gabungan budaya, agama dan tradisi membentuk satu struktur sosial yang mendekan, di mana kebebasan individu ni dikekang, suara wanita sentiasa ditindas dan juga kesucian agama digunakan sebagai alasan untuk menutup kesalahan.
teori realism ni dia macam ada kaitan juga dengan feminism sebab dia macam perempuan ditindas. Betul, sebab dalam realism ni kan dia reality. Jadi Shano ni nak ceritakan reality yang berlaku walaupun novel ni nak menunjukkan betul yang sebenarnya. Walaupun novel ni tahun 90-an tapi dalam tahun 2025 mesti ada benda-benda ni berlaku. Cuma kita tahu atau tak tahu je lah. Sama lah macam novel saya ni sebenarnya. Dan novel ini menjadi pentas untuk menggambarkan struktur sosial yang tidak adil, tetapi dipertahankan atas nama agama dan kesopanan. Yes. Dan watak Saya tak sempat nak cakap. baru lalu. Dan watak-watak dalam Tok Guru ini tidak hidup dalam dunia fantasi atau rekaan, tetapi mereka mewakili manusia sebenar yang wujud dalam masyarakat kita sekarang. Dan golongan yang tertindas dikuasai tidak mampu untuk melawan sistem-sistem yang diatur, terutamanya diatur oleh lelaki sendirilah. Dan Shano ni tidak menulis untuk menyenangkan hati pembaca, tetapi untuk membuka mata pembaca tentang realiti dia yang macam menyakitkan. nak bagi alat sebagai alat pendidikan lah. Betul. Untuk pembaca ni, untuk pembaca sedar akan perlakuan buruk. Nampak macam Nana dah faham kan realism. Cuba Nana cerita tadi apa moral firasat. 3 kaedah tu. Mesti nak dengar. Yang 3 kaedah tu, first kaedah gunaan, kaedah moral dan kaedah firasat. Jadi dalam novel Serangannya ni terdapat ketiga-tiganya kaedah, iaitu yang pertama kaedah gunaan. Pendekatan ni dia dianggap sastra sebagai satu objek alam ciptaan manusia yang mempunyai fungsi dan manfaat. Maksudnya karya sastra ni bukan sekadar cerita kosong, tapi ada sebab, hikmah dan tujuan tertentu untuk memberi manfaat. Memberi manfaat kepada pembaca. Macam Adibah punya Tok Guru tu kan bagi sebagai alat pengajaran kepada pembaca. Macam Serangannya pun dia menjadi alat pendidikan juga kepada pembaca. Jadi untuk pembaca sedar akan perlakuan yang tidak baik untuk digunakanlah dalam kehidupan kita. Jadi kaedah gunaan ni dalam cerita novel Serangannya ni, contoh yang jelas ialah bagaimana alam sekitar seperti Bukit Serangannya. Diba tahu tak Serangannya tu apa? Bukit tadi sebab Ya, saya mau nak tanya. terkeluar kan? Terkeluar, okey. Serangannya tu dia bukit. Jadi bukit ni menjadi elemen yang penting dalam cerita ni. Bukit ni bukan sekadar tempat, tapi dia menjadi simbol yang mempengaruhi sikap dan kepercayaan penduduk kampung. Jadi mereka lebih mempercayakan bukit tu. Mereka percaya yang bukit tu ada macam penjaga macam tu lah. Bistik lah, bistik. Ya. Dan mereka juga mempercayai yang bukit tu memberi kebaikan kepada mereka. Macam penduduk kampung Serangannya kan, diorang apa tu mengetuk pelanduk, macam panggil pelanduk. Pelanduk dan pelanduk datang dan diorang menggunakan tu sebagai macam diorang punya perbelanjaan lah, macam jual beli pelanduk tu. Dia macam ada unsur-unsur sirik-sirik. Ya, macam animism. Apa benda tu? Teori lah. Bukan. Itu kepercayaan animisme. Faham. Tapi tak nak sebut. Teruskan. Okey, yang tu kan pendekatan gunaan. Dan yang kedua ni pendekatan atau kaedah moral. Jadi kaedah moral ni pula dia dapat menekankan nilai-nilai pengajaran dan pengalaman hidup yang boleh menjadi yang boleh diambil oleh karya sastra lah, karya Serangannya itulah. Jadi contoh yang jelas dapat lihat dalam novel Serangannya ni, watak seperti Imam Hamad dia menunjukkan nilai keberanian, kejujuran dan keimanan yang tinggi. Dia cuba membawa perubahan dan menentang kepercayaan karut yang membelenggu masyarakat kampung ni. Jadi novel ni bukan sekadar hiburan, tetapi ada mesej moral yang mendalam untuk kita renungkan. Macam kalau Diba ada baca kan dalam novel Serangannya ni, pada mulanya Imam Hamad ni dia macam tak nak tebas Bukit Serangannya ni. Kalau tak, watak utama dia tu Awang Cik Teh. Awang Cik Teh ni dia nak tebang Bukit Serangannya itu untuk jadikan pertanian huma, macam tanam pisang, pokok pisang, tanam padi, macam boleh digunakan untuk ni lah. Tapi
pada awalnya mereka semua ni, Imam Ahmad dan yang lain-lain ni macam tak nak buat apa, tak nak rosakkan bukit tu sebab bagi mereka bukit tu ada something. Faham tak? Macam ada penunggu ya. Dan yang terakhir iaitu kaedah firasat. Jadi yang ni ada agak unik lah, dia berkaitan dengan kepercayaan tradisional Melayu ni, seperti mimpi, tanda pantang larang dan dalam novel Serengenge ni kan, kepercayaan terhadap bukit Serengenge sering dianggap berkuasa dan menjadi punca malapetaka adalah contoh pendekatan firasat. Masyarakat kampung ni sangat takut dan patuh terhadap pantang larang bukit ni. Dia menunjukkan bagaimana firasat dan kepercayaan tradisional yang masih kuat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Okeylah, saya nak cerita sikit lah. Yang kan saya dah cakap cerita ni ada sedih juga kan. Okey, Imam Ahmad ni selepas dia nak tebang pokok tu, kalau tak dia macam panggil burung. Macam mana tahu, macam gunakan burung untuk punca rezeki dia. So lepas burung dia tu, dia sendiri yang bunuh burung tu sebab baginya burung tu macam malas nak bekerja. Jadi dia bunuh tu sangat kejam dengan tarik bulunya, dengan pijak-pijak. Jadi selepas pada kejadian tu, Imam Ahmad ni dia terus sakit tau. Dia macam terus sakit, muntah darah lah, dia punya mulut berbuih lah, sampailah pada akhir ceritanya dia mati. Meninggal. Dia meninggal. So selepas kejadian tu, terus watak utama dia Awang Cik Teh ni mengamuk lah, gunakan parang untuk tebas terus bukit Serengenge tu. Sebab macam bagi mereka kepercayaan tu sangat karut lah, sangat macam memudaratkan masyarakat kampung Serengenge tu. Jadi saya rasa dah banyak sangat saya bagi tahu. Semangat dah nak cerita tadi. saya excited. Saya rasa kita punya kupas pasal novel ni habis takat tu je kot. Tapi kalau kita tengok kan novel Serengenge Tok Guru ni, masing-masing Syarul Ahmad ni menggunakan watak yang keagamaan sebagai watak utama kan. Dan kedua watak ini mempunyai sifat yang sebalik dengan gelaran yang dia dapat. Jadi kalau gabungkan dengan kedua-dua teori tadi, kita dapat lihat bahawa karya Syarul Ahmad sendiri sangat kaya dengan lapisan makna dari aspek budaya, alam sampai ke konflik psikologi watak. Betul tu. Analisis sastra ni memang lebih menarik bila kita tengok dari pelbagai sudut. Macam saya kan sudut teori pengkaedahan dan Adibah kan sudut teori realism. Jadi kat situ ada sedikit perbezaan lah. Tetapi gaya kepengarangan oleh Syarul Ahmad tu sama saja. Cara penyampaian dia tu sebagai alat pendidikan itu. Jadi saya harap pendengar ni dapat manfaat lah dan inspirasi untuk baca karya Syarul Ahmad ni. Saya tahu gaya kepengarangan Syarul Ahmad ni agak sukar, agak kompleks sebab bahasa dia tidak terus. Jadi kalau yang untuk sesiapa yang nak tahu pasal cerita Serengenge tu tapi tak nak baca buku, korang semua boleh tonton sendiri telemovie Serengenge dekat aplikasi Bilibili. Yalah, sekarang pun tak semua orang mau baca. Tengok movie tu lebih menarik. Tapi sebelum kita tutup kan, nak tanya sikit pada Nana, kenapa guna teori pengkaedahan untuk novel Serengenge ni sedangkan ada banyak lagi teori-teori yang lain? Kenapa Nana pilih teori tersebut? Okeylah, kalau saya jujurlah, secara jujurnya saya pun baru tahu juga tentang kewujudan teori ni. Kalau saya tak belajar, saya tak tahu. Macam Diba pun baru tahu. Diba baru tahu juga kan. Diba pun baru tahu kan pasal teori pengkaedahan ni. Kalau macam teori psikoanalisis, teori Marxism tu kita feminism kita dah tahu dah macam sebati lah hidup. Kalau tak baca pun kita akan tahu so saya gunakan teori pengkaedahan ni untuk membuka mata, untuk memberi pengetahuan yang baharulah kepada pendengar, pembaca macam kita semua ni. So
agak panjang kita ulas tadi. Saya Rasanya rasa lebih dah ni. dah cukup dah kot. Okeylah, baik semua, jumpa lagi dan selamat membaca dan terus menyokong Menonton. Sastra Tempatan. Bye.